Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal, guys. Okey, pada malam ni kita nak membuat reaksi berkaitan perkara yang berlaku sekarang tengah tular, iaitu penampakan pocong di sekitar Parit Buntar. Ada yang kata dekat Bagan Serai, ada yang kata dekat Nibung Tebal dan sebagainya kan. So video tu pada awalnya 2 ataupun 3 minggu lepas dikongsikan, di-share oleh orang berkaitan dengan penampakan akan video tersebut lah. Ada yang bagi gambar dan ada juga yang berikan video. Jadi kita tengok terlebih dahulu akan footage ni, guys. Okey, baik, berkaitan dengan gambar tersebut ataupun video tersebut, guys, yang kita telah lihat. Okey, pada awalnya penampakan ini kecoh lah. Dikatakan ada kes penampakan hantu pocong di sekitar katakan tempat spesifiknya adalah di Parit Buntar. Tapi ada juga yang menyatakan di Bagan Serai dan sebagainya lah. Bagan Serai ni dia bersebelahan dengan Parit Buntar, dan Nibung Tebal ini pun bersebelahan dengan Parit Buntar. Begitulah, jadi kita tak pasti kejadian ini berlaku di mana, guys. So rentetan daripada video tersebut, apa yang kita macam FJ kan, FJ bila lihat video tu pada awalnya FJ rasa macam itu adalah video yang macam kita susah nak kata itu adalah penampakan hantu yang sebenar kan, sebab ianya kabur. Kemudian kalau pandangan FJ nampak macam tiang begitu. Lepas tu ada gambar dan sebagainya, nampak gambar ni sebenarnya bila estetik mungkin orang boleh buat-buat dan sebagainya lah. Sehingga kan kejadian ini dia dah kecoh dan sebagainya, maka pihak Solo Ambush seperti yang sedia maklum, perungkai misteri dan sebagainya kan, yang selalu buat video di tempat-tempat seram dan sebagainya, dia pergi ke Parit Buntar lah, yang dikatakan kejadian berlakunya penampakan pocong tersebut lah. Kalau tak silap Solo Ambush dia dah pergi beberapa hari dan di beberapa tempat yang dikatakan ada amukan pocong itulah. Dan akhirnya pada waktu kemarin telah kecoh lah berkaitan dengan satu footage di mana nampak ada hantu pocong. Kemudian Solo Ambush sergah hantu pocong tu, dan ianya ternyata adalah orang lah, guys, budak nakal yang buat video tersebut lah. Jadi jom kita tengok video ini terlebih dahulu. Oh! Orang! Hang tak apa? Hang tak apa? Tengok sini. Tengok sini. Tengok sini. Buka. Buka. Hang nak ganggu orang? Hang melakukan apa ni? Melakukan apa? Lalu ribut dengan aku. Mana tu? Hang nak berlakon lah? Kami nak prank kawan tu. Prank mana? Aku? Hang nak prank aku? Sebab orang? Bukan. Lepas tu? Ada kawan saya tadi lalu. Saya nak prank dia. Orang nak prank dia? Oh, bukan nak prank bang. Oi, tak boleh lah macam ni. Orang duk takut, duk ketang, duk panik. Hang nak prank orang. Tak boleh macam ni. Sorry bang. Sorry naik lori lah. Aduh, sorry bang. Aduh. Sorry ya bang. Main-main nak prank orang ni bang. Siapa dia? Nak nampak kot. Orang duk kalut, orang duk panik, hang duk prank orang. Apa dah ni? Mai tengok bang. Kenal tak? Orang ajak ah. Jangan buat apa kali bang. Jangan buat apa dia. Saya nak prank kawan je. Mana? Kawan mana nak ke prank? Dia ada lalu tadi. Tak, dia pun kata duk cari ingat, kata nak try je. Tak, silap orang lah. Jangan buat aku macam ni. Bang, jangan pukul bang. Tengok je. Tunjuk muka. Jangan pukul bang. Jangan pukul. Saya kau macam ni bang. Hang duk buat macam ni, orang panik, hang tahu tak? Lama aku telefon polis. Tu tak mahu bang. Tak mahu. Hang buka lah. Hei. Jangan ribut bang. Bang, jangan. Nanti dia fikir saja. Nanti dia fikir bang. Jangan. Okey, baik. Jadi kesimpulan daripada video yang ditunjukkan daripada Solo Ambush dan sebagainya,
Itulah pasal kenapa dahulu FJ membuat video penelusuran jalan seram. Sebab apabila dikisahkan ataupun diceritakan berkaitan dengan penampakan hantu kacau dan sebagainya, kita tak menafikan akan kisah itu pada awalnya, tetapi lebih baik kita menyiasat akan logik kejadian yang berlaku. So sepanjang FJ membuat video penelusuran jalan seram dan sebagainya, tidak lagi lah FJ mengalami satu penampakan yang sangat jelas berkaitan dengan hantu ini. Okay, student FJ, murid FJ, dia selalu tanya, cikgu pernah nampak hantu ataupun tidak? Jujur FJ cakapkan, sepanjang FJ membuat video rakaman seram, FJ tak pernah nampak lagi hantu yang seperti dalam filem lah, maksudnya secara real dan sebagainya. Okay, ada pun situasi yang member kata dia nampak something, FJ tak nampak, begitulah. Rasa seram, rasa meremang itu pun ada perkara tersebut. Tapi untuk penampakan secara jelas di mata FJ tak pernah nampak lagi lah, sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap student-student FJ terhadap FJ. Dia kata, dah cikgu buat video jalan seram tu, yang gambar-gambar yang cikgu tunjuk tu apa? Itu adalah gambar-gambar footage yang daripada orang tangkap lah, daripada orang ramai tangkap. Dan ada footage yang kabur, kita tak pasti itu adalah pokok ke apa ke. So itu bukan yang real ataupun yang nyata lah, begitu keadaan dia. So guys, berkaitan dengan hantu pocong ni, okay, hantu pocong ni kalau nak cerita panjang berkaitan dengan sejarah dia dan sedikit pengetahuan AJ tentang hantu pocong ni. Tetapi AJ ingat kita tak nak panjangkan video ini, kita nak buat pendek saja. Nantilah kita, kalau AJ rajin, AJ akan cerita berkaitan dengan sejarah hantu pocong ni. Dan sebenarnya hantu pocong ni dia kuat ke tak kuat ke, dia biasa-biasa ke, dia level kuli ke dan sebagainya. Nanti kita explain kalau FJ ada masa dan kesempatan lah. Okay, apa pandangan korang berkaitan dengan gangguan hantu pocong ni? Kita tengok di ruangan komen banyak yang kata percaya dan sebagainya, ada bunyi hantu pocong dan sebagainya lah. Dia kata hantu bunyi pocong, macam-macam bunyi hantu pocong. Kalau tengok orang reveal lah, dia kata tu bunyi hantu pocong, ini bunyi hantu pocong, bunyi ayam tu macam bunyi hantu pocong dan sebagainya. So AJ sepanjang buat video penelusuran tak pernah lagi lah mengalami keadaan bunyi yang seperti itu dan sebagainya. So AJ ingat konten ni sampai di sini saja. Okay, minta maaf kalau ada silap dan salah. Nanti akan datang kalau ada lagi video untuk kita react, kita akan react lagi guys. Jom. Jangan lupa subscribe channel ni dan nantikan video yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.